قال ويواري عن البهائم ومن المكروهات الشديدة أن يذبح واحدة قدام الأخرى، بل يترك الأخريات مغيبات إذا أراد ذبحهن، ثم يحضرها إلى المذبح من دون أن يكون أمامها أيضا شاة مذبوحة أمامها، ولا سكاكين مطروحة، ولا أثر الدم من الأولى، بل يستر كل ذلك ويأتي بالثانية ويذبحها. Seterusnya, adab menyembelih itu adalah pisau itu dan proses penyembelihan itu sendiri disembunyikan daripada penglihatan haiwan yang lain. Ini adalah makruh yang tersangat-sangat makruh jika haiwan itu disembelih disaksikan oleh haiwan-haiwan yang lain. Yang sepatutnya setelah seekor haiwan itu disembelih, maka haiwan yang seterusnya, kambinglah contohnya, maka kambing yang berikutnya dibawa ke tempat sembelihan itu. Jangan sampai kambing yang kedua itu melihat ada kambing yang telah disembelih sebelumnya, ataupun jangan sampai dia melihat kesan darah yang berselerak disebabkan sembelihan kambing yang pertama tadi. Dan pisau itu sendiri pun jangan sampai dilihat oleh kambing yang kedua. Maka ini adalah yang seharusnya, maknanya kambing yang berikutnya dibawa langsung tidak melihat apa-apa kesan daripada sembelihan yang pertama tadi. وهكذا جاءت الرحمة، مع أنه شرع هذا رفقا من الله تعالى بالإنسان وإكراما له بهذه البهائم التي أحلها. Begitulah bagaimana sifat rahmat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah memuliakan manusia, dan Allah Ta'ala telah menghalalkan haiwan-haiwan ini untuk disembelih oleh manusia untuk dimakan daging-dagingnya. لما جعل في تركيبة الإنسان من حاجة جسمه وجسده إلى أنواع من هذه البروتينات وأكل هذه اللحوم، فأباح لهم ما يجوز ذبحه معينا من الحيوانات ما لا يضرهم ولا يعود بالسوء عليهم، فحرم الخنزير وما حرم من المحرمات وأباح لنا هذه الأنعام، وكذلك صيد البحر كله رفقا ورحمة بهذا الإنسان إكراما له من الله تبارك وتعالى. Oleh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia ini, jasad manusia ini perlukan kepada makanan yang berasaskan protein. Disebabkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan beberapa jenis haiwan yang halal untuk dimakan, yang dagingnya itu tidak memberi mudarat kepada manusia. Maka haiwan-haiwan ini telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembelih dan dimakan dagingnya. Oleh kerana itu Allah telah mengharamkan haiwan-haiwan yang memberi mudarat kepada manusia seperti khinzir dan yang seumpama dengannya. Maka haiwan-haiwan itu dagingnya memberi mudarat kepada manusia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah menghalalkan haiwan-haiwan yang lain yang dagingnya itu tidak memberi mudarat kepada manusia, telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah ikan-ikan yang berada di dalam laut, telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kemuliaan kepada manusia itu. Maka itulah rahmat juga yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. ولهذا تقدم معنا في الحديث أنه من قتل طائرا لغير أكل، من غير أكل، جاء يوم القيامة يحاجه عند الله يقول هذا لما قتلني، لماذا قتلني؟ إنما أباحه لأجل مصلحة الإنسان في الأكل، لغير ذلك ما يجوز تؤذي الحيوان ولا يجوز تقتله. حتى قال الفقهاء لو كان عنده شيء من الحيوانات مرض وتعب فقال إني أريد ريحه من التعب بذبحه من دون أن يريد أن يأكله، فلا، إما أن يكون هو غير مأكول كحمار أو يكون مأكولا ولكنه يستقذر لحمه لمرض ما يريد أن يأكله، فلكن بنذبحه بنرميه، ما يجوز، اتركه وقدر الله فيه في مرضه حتى يموت من نفسه.
ولا تتسبب أنت في القتل إلا لمصلحة الأكل فقط. لا أباح الله ذلك لذلك. Dan di dalam sebuah hadis diterangkan bahawa jika terdapat seekor burung yang dibunuh tetapi bukan untuk dimakan, dibunuh dan dibiarkan begitu sahaja, burung ini akan datang pada hari kiamat dan menuntut keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka burung ini akan berkata, ya Allah, saya telah dibunuh tetapi bukan untuk dimakan. Saja-saja dibunuh dan dibiarkan begitu saja, maka itu tidak halal. Haiwan-haiwan ini hanya dibenarkan untuk kita membunuhnya untuk dimakan, iaitu dengan cara sembelihan dan sebagainya. Maka untuk dimakan, selain untuk dimakan, maka tidak boleh kita saja-saja membunuh haiwan ini. Maka itu tidak dibenarkan oleh syarak untuk kita membunuh mana-mana haiwan sesuka hati tanpa sebab. Disebabkan itu para fuqaha mengatakan bahawa jika ada haiwan yang kita lihat dia sakit tenat, dia sedang sakit haiwan ini, dan kita kata kita akan tamatkan riwayat dia, haiwan ini kita akan sembelih dia ataupun kita bunuhnya dengan cara apa sekalipun, dengan niat kita nak rehatkan dia daripada sakit dia. Kita kata haiwan ni dah sakit dan memang tak boleh sembuh, maka alang-alang begitu nak makan dagingnya pun tak boleh sebab dia sakit. Maka kita bunuh dia biar dia mati dengan cepat. Maka kata para fuqaha, haram hukumnya. Tak dibenarkan untuk kita buat begitu. Kita biarkan saja dia mati dengan sendiri. Jangan kita yang membunuh dia walaupun dia ketika itu sedang sakit. وهكذا يقول ليحد أحدكم شفرته ويوارها عن البهائم وليجهز، يعني يسرع بالذبح، ما يبطيء على قليل بسرعة، يوالي اسمه الإمرار السكين على الرقبة حتى يقطع الحلقوم والمريء والأوداج معا في وقت كله قريب، ويجهز يسرع في الذبيحة ولا يؤخرها. Seterusnya, proses sembelihan itu mesti dilakukan dengan cepat. Iaitu sembelihan itu kena cepat sehingga untuk memutuskan uratnya, saluran halkumnya, saluran darahnya, maka perlu dibuat dengan cepat dengan pisau yang tajam. Janganlah dibuat dengan lambat-lambat, maka itu akan menyiksakan haiwan itu. Maka adab seorang penyembelih itu mesti melakukan proses sembelihan itu dengan cepat supaya ia segera selesai dan haiwan itu dengan kita mengurangkan tempoh rasa sakit kepada haiwan itu.